Jadi mula-mula kita akan singkat udang dan potongkannya. Lepas itu ayam kisarnya kita akan potong kecil-kecil untuk senang nak dibawakan nanti. Kemudian kita hiris daun bawang, bawang putih dan lobak merah, dipotong ladu. Okey, seterusnya ayam kisar dan udang kita satukan dalam satu mangkuk. Jadi bahan-bahan potongan tadi seperti daun bawang dan lobak merah dicampurkan dalam ayam kisar tadi lah. Lepas itu kita letakkan satu sudu kecil daging hitam, satu sudu kecil daging sebelah, dan satu sudu besar minyak wijen. Tepung gandum pula kita boleh letak secara berkala lah, sehingga isinya senang untuk ditumpah nanti. Kita gaul-gaulkannya. Kita letak lagi tepung gandum, gaul-gaul. Okay, kemudian kita ambil kulit dumpling dan letakkan isi ayam di atasnya. Air pula kita saburkan di sekeliling kulit dumpling ni lah, supaya senang untuk melekat semasa kita lipatkan dia. Cara lipatan ni boleh dibuat dalam macam-macam bentuk lah, ikut cita rasa masing-masing. Okay, seterusnya dumpling sudah siap dilipat, boleh diletak di atas kuali minyak yang panas. Tunggu dalam 1 minit, lepas tu kita campurkan air dan tutupkannya. Jadi di sini ada 2 cara saya nak buat sup dang tu. Okay, saya letakkan garam, stok ayam. Lepas tu saya akan letakkan chili oil. Kita kacau-kacau, tunggu dalam 20 minit, dah siap. Seterusnya cara untuk buat chili oil, kita letak bawang putih, sebut cili kering, garam. Okay, minyak ni pula kita agak-agak, jangan terlalu panas sangat, dan kita letakkan dalam mangkuk, gaul-gaul. Lepas tu kita hiaskan dumpling kita tadi. Jadilah dumpling kita. Voila, selamat bercuba. Sedap kan? Ya. Cukup. Tu yang kat tempat tu.